Okay, saya nak tunjukkan cara tandakan support dan resistance menggunakan trend line. Cara dia sangatlah mudah. Okay, first kali kita kena tentukan kat mana berlakunya pantulan. Sekurang-kurangnya 2 kali. Kalau dapat 3, 4, 5 kali lagi cantik lah. Okay, contoh dia macam ni. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik. Okay, contoh. Kat sini dah ada 3 kali price capai lah. So, kita tengok kat atas ni ada 1, 2 kali pantulan. Kat bawah ada 1, 2 kali pantulan. So, ini pun kita dah boleh tandakan sebagai support dengan resistance. Okay, kita nak tengok kat mana berlakunya pantulan. Sekurang-kurangnya 2 kali. Tapi kalau dia jadi 3, 4 ataupun 5 kali lagi cantik lah. Okay, contoh dia macam ni. Okay, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Okay, kalau macam ni, kita nampak dah ada 2 pantulan. So, kita boleh tandakan ini sebagai resistance. Bahagian bawah pula ada 2 kali pantulan. Tapi kat sini ada 3 kan. Contoh 3. Pun kita dah boleh tandakan sebagai kawasan support. So, cuba kita tengok dekat dalam chart. Kat dalam chart, kita tengok kat sini, yang senang, saya tandakan macam ni. So, saya tandakan panjang je sebab kemungkinan akan datang harga akan sampai pada trend line yang kita tandakan ni. So, saya tandakan untuk resistance, yang ini untuk support. Sekurang-kurangnya 2 kali pantulan kita dah boleh tarik lah. Tapi kalau ada lagi banyak pantulan, lagi kuat lah trend line tu menjadi support dengan resistance. So, kita tengok, selalunya bila harga naik sampai dekat kawasan trend line ni, dia akan pantul ke bawah. So kat sini bila dia pantul ke bawah ni, kita bolehlah ambil peluang untuk entry buy ataupun entry sell. Kita tengok dia sampai dekat bawah, kawasan support trend line yang kita tandakan dia pantul ke atas. So macam tu lah. Okay, contoh kita tengok dekat chart, untuk senang kita nak tentukan kawasan support dengan resistance menggunakan trend line, kalau saya akan kecilkan kita punya chart macam ni. Kecilkan sikit, lepas tu kita tengok kat mana berlaku pantulan. Kita tandakan sebagai resistance. Ini pantulan pertama, ini pantulan kedua. 2 pantulan di bawah adalah kat sini lah. Lebih kurang pantulan pertama, pantulan kedua. So kita dah ada pantulan ke atas sebagai resistance, pantulan di bawah sebagai support. So bila harga nanti sampai di kawasan resistance trend line ni, kita bolehlah cari peluang untuk entry sell ataupun entry short. Bila price sampai di kawasan support, kita boleh carilah peluang untuk entry buy. So kita tengok, kalau contoh macam ni, harga tak sampai dekat trend line, kita boleh adjust sikit bagi dia kena. Kita boleh adjust trend line tu biar dia kena kan, sampai dekat trend line, sampai kan. So kita boleh adjust, tengok dia naik sampai dekat kawasan trend line, dia turun. So kita boleh gunakan trend line sebagai support dan resistance untuk cari peluang entry. Kalau anda nak lebih banyak tips tentang trade, boleh klik like, komen dan share Pakar Chat.